yang cikgu ajar tuh di kelas sebenarnya tidak cukup. Tidak cukup untuk kita kena tahu YouTube ini hanya mencari view, tapi dia tidak akan ajar risiko. Dan sekarang ni cabaran pula spare-part ni orang kata kita boleh dapat di Shopee, di mana-mana kan, murah, tetapi kita just harga yang kita tetapkan. Okay guys, sekarang kita di Center Point Hotel Kinabalu Sabah. Kita nak pergi redah kita punya student Cubistech Academy. Sebelum ni yang dia pernah join kelas dan dia dah buka kedai dekat sini. Jom. Dekat mana dia punya kedai? Lupa lah guys. Okay guys, kita dah nak sampai dah kedai dia. Tengok kedai dia. Dia ada dua kedai guys sebenarnya. Satu, ini kedai dia yang baru. Kedai kedua dia, kedai pertama dia ada di bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Obot, asal dari KK, berumur dalam 38 tahun inilah. Salah satunya sebab minat dan juga menghasilkan pendapatan yang boleh dikatakan lumayan juga. Start 2015 sudah start prepare, tetapi tidak mempunyai guru. Solder pun tidak pandai, hanya plug and play. Sehinggalah saya jumpa satu iklan Cubist. Oke, cabaran tuh memang banyak dari segi telepon itu sendiri di luar kemampuan kita, dan juga customer, staff, daripada sales itu sendiri. Kita ada terombang ambing juga lah sedikit. Tapi alhamdulillah semuanya berjaya dilalui lah. Dapat pujian juga daripada customer sendiri, ialah sebab servis kita walaupun nampak kecil tapi besar bagi orang. Customer ni ada yang dia cakap repair ini saja takkan begitu. Dan sekarang ni cabaran pula spare-part ni orang kata kita boleh dapat di Shopee, di mana-mana kan, murah, tetapi kita just harga yang kita tetapkan. Apa yang kau boleh katakan? Pelanggan ni bermacam-macam keren. Tapi kalau yang pernah mengalami buat sendiri dan terosak, di situ dia akan tahulah macam mana dia punya risiko, apa yang perlu dia sepatutnya perlu buat. Contoh bag glass ni pecah, dia beli online, so dia suruh kita pasang. Biasa kita minta laser dengan orang pun dalam 100 kita laser ya. Jadi kalau mau bagi apa cungkil tu pun ada risiko, mata boleh kena. Dia sebenarnya kita ada kerja dan risiko ni perlu di cover. Di cover. Dan satu lagi, kita ada kepakaran kita, yang mana kepakaran kita perolehi menggunakan melalui pengorbanan kewangan, masa pergi negara luar sampai cari cikgu di hujung-hujung negara sana kan. Betul. Jadi ini yang orang kena faham sebenarnya. Jadi technician ni dia sebenarnya dia satu profession yang profesional, yang sepatutnya dibayar seperti seorang doktor lah senang cerita. Kau pergi klinik, adakah masuk-masuk minta nasihat, keluar-keluar free? Minta nasihat saja sudah kena bayar. Confirm betul. Jadi sama juga dengan technician ni. Okay, sekarang ni dekat Malaysia ni, terutamanya lah kita cerita di Malaysia, ramai yang menganggap repair handphone ni sebagai satu bidang yang mudah. Betul. Yang rasanya alah aku pun boleh buat di YouTube, sepah-sepah ajar begitu begini kan. Di Cubistech Academy ramai juga yang datang ke kami nak belajar repair handphone, dan mereka anggap ilmu ni ataupun skill ni mudah atau senang dipelajari. Nasihat kamu untuk orang-orang yang ada minat ataupun yang nak cuba dan masuk dalam bidang ni, macam mana sepatutnya yang diorang kena lalui? Apa yang cikgu ajar tu di kelas sebenarnya tidak cukup. Tidak cukup untuk menambah skill dan pengalaman. Ilmu sudah ada, ilmu cikgu sudah ajar. Di mana skill tu lahir daripada kesilapan kita. Contoh tembok LCD, tembok kabel boleh putus, dan pengalaman tu daripada mana-mana customer yang hantar berbeza-beza case. Kebanyakannya yang kami dapat, orang yang bertanya dengan kami nak belajar, dia nak terus belajar pergi advance tu, nak terus angkat IC. Sebab itu yang dia orang
tahu kan, nampak kan, nak terus jadi expert. Jadi sebenarnya step mereka ni macam mana kalau Obot boleh nasihatkan? Biasa saya akan suruh belajar dulu 3 benda ni. Tukar LCD, tukar bateri, tukar charging pin. Itu main plug and play dulu lah. Expertkan dulu ni benda ni, and then barulah kita akan belajar cara kerja bateri itu sendiri. Lepas itu LCD. Mungkin kita sudah pasang LCD, konektor tu kita tidak tahu apa fungsi konektor itu sendiri. Sudah belajar konektor, kita belajar mengukur lagi. Maksudnya di sini kita kena cekapkan tangan kita dulu, mahirkan tangan, buka pasang apa semua. Maknanya jangan terus langkah step, betul. Tak boleh langkah step. Ya, senang cerita macam kita repair kereta juga. Kita perlu tukar tayar dia. Jangan terus pergi wiring ataupun pergi engine. Step by step yang mudah-mudah dulu. Kena masuk tadika dulu. Jangan, dia takkan terus masuk ke atas. Sebab kalau masuk atas nanti mungkin kamu boleh buat di atas, tapi kamu tidak faham apa yang kamu buat tu. Faham tak? Aku pun ada Michelin Sabah sudah ni. Ramai juga technician baru sekarang. Okay. Mereka betul-betul 100% refer pada YouTube. Refer pada platform-platform yang di online lah. Okay. Jadi apa pendapat kamu? Memang kita sokong juga orang tonton YouTube, tidak masalah. Cuma kita kena tahu YouTube ni hanya mencari view, tapi dia tidak akan ajar risiko. Risiko dia akan buka macam biasa, buka begitu, dia tidak akan beritahu. Bila kita buka back cover ni, ini jenis kaca, ini jenis plastik. Kalau jenis plastik dia kasar sedikit tidak apa. Kalau kaca kena step by step. Contoh iPhone 17 Pro Max saya tidak pernah buka, tapi saya perlu tengok di mana bahagian paling penting saya. Bila dia sudah buka, saya akan tahu di area penting di sini, area penting di sini. Saya pun perlukan tu. Tapi dia tidak bagi tahu risiko dia. Bila kita buka ni, jangan terlalu kasar. Bila terkasar, dia akan rosak. YouTube kita perlukan untuk dapatkan tutorial, kan, betul ya? Dan guru kita perlukan untuk dapatkan real situation sebenar. Guru ni akan bagi tahu risiko-risiko yang sebenarnya yang YouTube tak bagi tahu. Sebab YouTube tujuan dia memang dia dapatkan view saja. Lagi menarik video tu, lagi macam nampak senang video tu, lagilah orang mau tengok gitu. Bagaimana pula pendapat untuk mencari ramai guru? Mencari ramai guru tu biasanya kita akan follow mana-mana technician yang berada di laman sosial. Kita akan follow cara kerja, and then kita akan follow daripada master daripada China, India, Indonesia. Kita akan follow dan kita ambil apa yang baik, kita ambil. Maksudnya dalam repair handphone ni sebenarnya kita susah kalau kita berjalan berseorangan. Dia perlu ada support, networking, community. Betul. Sebab pastinya setiap orang dia ada ilmu yang kepakaran masing-masing. Jadi kita perlu ambil lebih ramai cikgu lagi bagus, betul? Betul. Gitu. Kita punya technician ni, Obot ni adalah kita punya bekas student lah. Pada 2018, betul? Betul. Di KK dulu kita punya kursus di KK. So saya nak tanya juga pengalaman masuk kursus tu dan apa dia punya efek ataupun dia punya kesan selepas masuk kelas tu. Sebelum saya join kelas tu, saya repair macam biasa, cuma masih ragu lah dengan keyakinan, dengan kemahiran saya sendiri. Dan banyaklah benda yang saya tahu. Contoh mau tes customer berapa, macam mana beli barang, mana spare part, dan macam mana merunding customer. Salah satunya lepas saya join kelas tu, saya banyak dapat idea lah. Masuk kelas 2018. Ya, betul. Sebab 2019 sudah ada kedai. Kedai dia di sini juga, di Center Point yang pertama, dan ini kedai dia yang kedua. Nasihat kepada orang yang baru belajar tu, yang mau lagi belajar, kita syorkan kalau boleh join lah kursus seperti yang selalu aktif dalam bidang repair, adalah Q-Base Academic lah. Dia menganjurkan basic, advance dan semi advance. Jadi sana kita boleh
pilih label kita tu sendiri. Mengikut kita punya label pengetahuan kita lah kan. Boleh contact lah dekat kita kan. Begitu. Sebab kita punya student pun dah ramai di Sabah ni, dah ramai student. Dan yang kita tak berani jamin lah, kita tak ada jaminan untuk confirm jadi, tetapi kita ajar benda yang proven, yang dah terbukti juga, yang patut, yang diperlukan untuk seorang technician kan. Okay. So rasmi itu sajalah kita punya interview dengan kita punya bekas student Obot. Ni dia punya kedai dan dia juga terima dealer-dealer, betul? Betul. Kalau ada technician yang baru kan, tak tahu lagi nak repair board ataupun ada masalah-masalah yang berat tak dapat diselesaikan, korang boleh datang sini. Bagi dekat dia, harga boleh runding bahawa. Boleh Kalau harga dealer dia special sikit. Kalau harga dealer special sikit. So jangan risau. Orang-orang Sabah dia ada di sini, di Center Point. Apa nama kedai ni? Maju Smartphone. Di ground floor sebaris dengan Sushi Panda. Kalau nak dicari di media sosial? Okey, Facebook Amy Hasan dan TikTok Abang Obot. Okey, terima kasih. Sama-sama. Mas Tok Obot. Kita jumpa lagi. Mudah-mudahan berjaya, terus sukses ya. Amin.